Setiap tahun semakin banyak kapal hilang akibat kebakaran dan perlanggaran. Kebakaran di atas kapal sahaja, bagaimanapun, mengakibatkan lebih banyak kerugian keseluruhan kapal berbanding dengan sebarang bentuk kemalangan lain. Kekurangan perhatian, pembakaran terbuka dan kerosakan elektrik adalah punca utama. Memadam kebakaran di laut merangkumi 3 peringkat yang berbeza: pengesanan, mengesan kebakaran, penggera, memaklumkan kepada seluruh kapal, kawalan, mengaktifkan cara memadam kebakaran. Kebakaran di atas kapal adalah salah satu insiden yang paling berbahaya yang boleh berlaku di atas kapal. Jika kebakaran dikesan pada waktu yang tepat, anak kapal boleh mencegah kerosakan yang lebih besar dengan mengambil langkah-langkah segera, seperti memadam kebakaran menggunakan hos kebakaran dengan menggunakan perlindungan pernafasan. Jika kebakaran telah merebak, bantuan profesional sangat diperlukan, yang boleh diberikan melalui helikopter atau kapal. Memadam kebakaran di atas kapal melibatkan beberapa langkah, termasuk pengesanan, kenal pasti lokasi kebakaran. Amaran, maklumkan kepada seluruh kapal. Kawal, padamkan api. Evakuasi, selamatkan orang dahulu, kemudian evakuasi bahan-bahan mudah terbakar. Beberapa langkah lain yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran di atas kapal termasuk mengangkat penggera kebakaran, mengumpul maklumat, mengaktifkan pam kebakaran dan pam bilger, menutup pintu kebakaran dan kedap air, serta menggerakkan kapal untuk mengeluarkan asap. Terdapat 2 cara untuk memadam kebakaran di atas kapal, dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran maring mudah alih atau dengan menggunakan pelbagai jenis pemasangan pemadam kebakaran tetap. Jenis sistem yang digunakan untuk memadam kebakaran bergantung pada jenis sistem yang digunakan untuk memadam kebakaran bergantung pada intensiti dan jenis kebakaran. Selain itu, tidak semua sistem boleh digunakan kerana berlainan jenis kapal. Sebuah jenis khusus pemasangan pemadam kebakaran tetap boleh digunakan hanya untuk jenis kapal tertentu. Sistem kecemasan kebakaran utama kapal terdiri daripada sejumlah hidran kebakaran yang terletak di posisi strategik di seluruh kapal. Pam khusus disediakan untuk membekalkan kepada pilih bomba, hidran, ini. Bilangan dan kapasiti pam yang diperlukan untuk jenis kapal tertentu ditentukan oleh pihak berkuasa antarabangsa. Semua pam ini dibekalkan kuasa dari sistem kuasa utama. Selain itu, pam kebakaran kecemasan juga disediakan, yang terletak jauh dari ruang mesin. Pam kebakaran kecemasan mempunyai sumber kuasa bebasnya sendiri, yang boleh digunakan untuk mengambil alih sekiranya berlaku kegagalan kuasa utama. Selain itu, semua saluran keluar hidran dilengkapi dengan injap pengasing untuk mengasingkan injap yang tidak digunakan. Hidran juga dilengkapi dengan flang bersaiz standard untuk melampirkan hos yang mempunyai muncung yang terpasang padanya. Semua hos dilengkapi dengan penyambung snap-end untuk operasi penglibatan dan pelepasan yang mudah dan cepat. Pancutan yang dilampirkan pada hos biasanya terdiri daripada 2 jenis, jet dan semburan, bergantung pada jenis pelepasan yang diperlukan untuk memadamkan api. Kedua-dua muncung boleh disesuaikan mengikut jenis semburan dan aliran yang diperlukan, yang boleh digunakan ke atas api untuk menyejukkannya tanpa merebak. Pam-pam tersebut disambungkan dengan sambungan air laut utama, mempunyai kepala yang sesuai untuk mencegah sebarang masalah sedutan. Injap yang membekalkan air kepada pam-pam ini sentiasa dibuka untuk menyediakan bekalan air laut yang berterusan bagi memadam kebakaran pada bila-bila masa. Walaupun air laut adalah cara terbaik untuk memadamkan kebakaran, sistem pemadaman kebakaran kecemasan utama hanya boleh digunakan untuk kebakaran jenis A. Walau bagaimanapun, dalam kes kebakaran kelas B, jika semua cara untuk memadamkan kebakaran gagal, air laut dari sistem kecemasan utama boleh digunakan. Kebakaran, jika dikesan dengan cepat, boleh dipadamkan dan dikawal dengan kerosakan yang minimum. Penggunaan peranti pengesanan kebakaran, oleh itu, semakin meningkat terutamanya memandangkan pengurangan kehadiran manusia dan ruang mesin tanpa pengawasan. 3 fenomena yang berkaitan dengan kebakaran digunakan untuk memberikan amaran, asap, api, dan haba. Pengesan asap menggunakan 2 ruang pengionan, satu terbuka kepada atmosfera dan satu tertutup.
Pengesan asap menggunakan dua ruang pengionan, satu terbuka kepada atmosfera dan satu tertutup. Partikel halus atau aerosol yang dilepaskan oleh api mengubah rintangan dalam ruang pengionan terbuka, mengakibatkan operasi tiup gas berisi katut sejuk. Bunyi penggera pada operasi tiup untuk memberi amaran tentang kebakaran. Pengesan asap digunakan di ruang mesin, kawasan penginapan dan ruang kargo. Nyala api, punca kepada penghasilan asap, sering kali merupakan punca utama kebakaran gas dan cecair, dan pengesan nyala api digunakan untuk melindungi daripada bahaya tersebut. Nyala api mengeluarkan radiasi ultraviolet dan inframerah, dan pengesan mampu bertindak balas terhadap kedua-duanya. Pengesan api digunakan berhampiran peralatan pengendalian bahan api di ruang mesin dan di ruang seperti bilik danda. Pengesan haba boleh menggunakan mana-mana prinsip operasi, seperti pengembangan cecair, bahan dengan titik lebuh rendah. Pengesan yang paling biasa digunakan sekarang beroperasi sama ada pada kenaikan suhu yang ditetapkan atau kadar kenaikan suhu yang melebihi had. Oleh itu, peningkatan suhu yang berlaku dengan cepat boleh mengaktifkan penggera sebelum suhu yang ditetapkan dicapai. Pengesan haba digunakan di tempat seperti dapur dan dobi di mana jenis pengesan lain akan mengeluarkan amaran palsu. Pengesan kebakaran menggunakan litar elektrik untuk membunyikan loceng penggera. Loceng ini biasanya akan berbunyi di ruang mesin jika kebakaran berlaku di sana dan juga di anjungan. Sebarang kebakaran yang ditemui pada peringkat awalnya akan memerlukan penemo untuk memberi amaran atau membuat keputusan untuk mengatasinya sendiri jika dia mampu. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.